baik-baik, cakap benda yang baik-baik kan. Sebab esok lusa kita ada keturunan, kita ada ujian, kita ada padang mahsyar. Jangan main-main. Kita jumpa di padang mahsyar. Video respon Amira Othman apabila ada mengecam mengatakan Amira berlebihan sweet dan menunjukkan bahagia bersama Fatah Amin. Padat dan ada isi kata-kata Amira. Sila hadam elok-elok ya yang mengata Amira tu. Semenjak Amira Othman berkahwin dengan Fatah Amin, semakin banyak kata-kata kecaman yang diberikan kepadanya. Walaupun ramai yang menyukai pernikahan Amira, namun ada juga yang kurang senang dan meninggalkan komen negatif di media sosial. Menerusi perkongsian di akaun TikTok, telah dikongsikan satu video yang memaparkan respon Amira apabila ramai mengecam mengatakan dia baru berkahwin namun menunjuk terlebih bahagia. Amira seperti selalu menjawabnya cukup matang dan tersusun kata-katanya. Ianya normal untuk pasangan baru berkahwin, kelihatan sweet bersama suami isteri. Amira sendiri merasa pelik mengapa ada yang berkata negatif seperti itu. Tanpa Amira lagi sepatutnya kita mendoakan kebahagiaan orang, kerana itu akan berbalik kepada kita sendiri. Amira juga mengatakan dia melihat perkahwinan ibu dan ayahnya yang sudah berpuluh tahun, namun alhamdulillah ianya masih tetap sweet sehingga ke hari ini. Ia juga satu inspirasi untuk Amira dalam melayari bahtera perkahwinannya bersama Fatah. Sehingga kini perkongsian tersebut telah pun meraih 200 tanda suka daripada warganet. Antara komen yang diberikan, Kak Long tak kosong bila sembang santai, orang bijak bila bercakap, moga yang baik untuk Fatah dan Amira. Kita jumpa di padang mahsyar. Mesti ramai gila yang merangkak cari Fatmira. Bayangkan itu ayat geram Mira, tapi cukup sopan. Saya kan share lebih-lebih kan orang cakap baru kahwin, semua indah lah. Saya pun serba salah. Mula doa je yang baik-baik. Doa je lah kan. Saya menyaksikan mak ayah saya dah berpuluh-puluh tahun dah. Alhamdulillah, masih Allah bagi indah kan. Pahit manis adalah perjalanan hidup kan. Kahwin ke tak kahwin ke, of course ada pahit dan manis kan. Ini duk cakap baru kahwin. Doa je lah kan. Tak ada orang happy, kita doa lah mudah-mudahan kekal. Biasalah baru-baru kahwin sweet. Saat dia anak dah berdedai sweet tu maybe orang kata bila banyak masa dah kena commit kan dengan benda lain. Kan? Sebab hidup kita memang ada pahit manis. Suka dan duka kan. Kahwin ke tak kahwin ke sama je. Sebab memang kita kat dunia apa. Kan? Time berdua lah nak sweet kan. Lepas tu kita orang ni dah lah jawab je soalan-soalan kan. Kalau pergi event, kita orang bukannya tahu pun soalan apa. Kecuali kalau syuting, kita bolehlah filter dulu kan. Kalau live event susah sikit kita nak filter. Kita pun tak ada masa sangat. Lepas tu, baru tahu. Funny lah orang-orang di dalam dunia ini. Kita doakan dia tenang lah, tengok orang lain happy. Wow, ibu bagi bunga. Thank you, ibu. Pi, ni ajar saya. Tak sudi ya. Ya. Sebab saya ignore lah saya masih di sini dan berborak dengan kalian. Kalau saya tak ignore, kan saya dah cakap saya sudah di hospital bahagia. Okey je korang. Akan ada orang suka, akan ada orang tak suka kan. Tapi marilah kita jadi orang yang baik-baik, cakap benda yang baik-baik kan. Sebab esok lusa kita ada keturunan, kita ada ujian, kita ada padang mahsyar. Jangan main-main. Kita jumpa di padang mahsyar. Tapi yang boleh saya cakapkan, janganlah kita buat benda. Bagi saya, hidup kita ni nak yang baik-baik saja. Hidup kita ni nak tenang saja. Untuk itu berubah. Amira pula macam mana Amira?
Jarang lagi ya. Jarang. Okay, saya berpendapat itulah jadi anak seni kan. Memang kita tak boleh tutup lah. Kita tak boleh stop. Memang akan ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi untuk kami, mengambil hati, kecil hati, marah, ini hanya akan membuat kita so itu adalah benda-benda kecil lah untuk kami terasa marah, mengambil hati. Bagi saya itu adalah pilihan masing-masing. Tapi masing-masing saya yakin setiap individu dia ada pilihan masing-masing kan. Jadi kalau dia nak memboikot tu, kami tidak nampak atas dasar apa dia ingin memboikot. Mungkin saya doakan mudah-mudahan dia diberikan ketenangan dan tidak ada merasa sakit bila melihat orang lain happy. Kita happy tengok orang lain happy, insyaAllah Allah bagi kita happy kan. Kalau kita tengok orang lain kita happy, kita sakit, kita nak boycott lah, end up kita akan hidup dengan tidak tenang. Saya harap kalian semua berbaik-baik sahaja, sokong sajalah mana-mana kan. Dan kalau tengok orang pergi kenduri ke, orang happy ke, kita doakan dan kita pun dapat happiness tu kan. So saya nampak rasa itu adat lah. Kadang-kadang biasalah kan, netizen ada macam-macam ragam kan. Kadang kita rasa kelakar pun ada sebab macam-macam. Tapi tak apalah, saya dan pada rasa kita pun nak hidup tenang-tenang. Jika ada yang tak suka, kami doakan mudah-mudahan suka lah.